Tak sangka lampu 18 watt ni boleh terang macam ni. Jom saya tunjuk cara tukar sendiri tanpa perlu panggil wireman. Lampu rumah korang selalu berkelip, malap atau starter asyik rosak? Macam saya, tahun ni je saya dah 2 kali tukar mentol lampu sebab dah terbakar. Kita tengok dalam dia. Saya beli warna gold kat tepi ni. Ni belakang dia. Dia punya, nanti kita nak wiring atas ceiling tu. Dia bagi juga skru. Okay, jom kita start. Langkah pertama, sebelum korang sentuh mana-mana wayar elektrik, matikan dulu switch utama ataupun MCB dekat kotak fuse tu. Keselamatan mesti diutamakan. Ni tools yang saya gunakan, pemutar skru, test pen, lepas tu ada juga pemotong wayar. Yang ni optional untuk sambungkan dua wayar. Saya gunakan plier crimping. Kalau kita nak connect dua wayar, dia tak mudah tercabut ataupun wayar tu akan secure dalam konektor lampu ni. Mula-mula kena tanggalkan lampu yang lama ni. Ada klip tau. So congkel je pakai test pen untuk keluarkan klip inilah. Macam tu je. Yang belah atas ni congkel juga. Congkel dia pakai test pen. Lampu pendek floor saya ni ada penutup jaring. So saya kena tanggalkan dulu jaring ni. So dekat last kali ni, kalau korang punya nampak ni terbakar mentol. Dan kena keluarkan mentol vendor floor yang lama. Dan saya pun licin, mentol ni pun licin. Nanti dia susah sikit. So saya nak tanggalkan skru. Dia ada 2 skru, kat sebelah sini satu, sebelah sini satu. Sebab saya nak tanggalkan semua dia punya casing ni tau. Barulah saya boleh buka skru pada casing lampu ni untuk tanggalkan keseluruhan set lampu daripada ceiling. Seterusnya kita nak cabutkan wire pada lampu pendek floor kita yang lama ni. Lampu LED ni dia ada 2 wire sahaja, iaitu wire live dan juga neutral. So dia tak ada wire bumi ataupun earth. Okey, untuk lampu LED jenis ni, dia datang dengan tapak plastik. Kalau korang nak lekatkan pada ceiling, kena skrukan tapak ni dulu pada ceiling. Kemudian barulah sambungkan wire dari ceiling tadi kepada wire dekat lampu LED ni. Pastikan ya, wire tu disambung dengan kemas. Itulah saya gunakan clamping pliers ni. Sambungkan wire daripada ceiling kepada lampu LED. Pastikan wire coklat ni ataupun wire live bertemu dengan wire live. Warna biru ni, wire neutral ni pula bertemu dengan wire neutral. Okey, wire ni dia memang tak memerlukan sambungan bumi. Tapi untuk sambungan bumi ni, saya cuma selitkan dekat belah tepi. Hujungnya ni saya protect dengan connector supaya dia punya hujung tembaga tu tak terdedah. Okey, dah selesai. Jom kita test. Tengok tu, dah menyala. Dah tak ada dah bunyi berdengung ke, bunyi berkelip-kelip ke. So lampu ni memang terang ya korang. Saya dah selesai pun pasang lampu LED. Mudah je kan, tak perlu upah electrician ataupun kontraktor elektrik pun. Boleh buat sendiri di rumah asalkan korang ikut langkah keselamatan yang betul. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video DIY yang seterusnya. Bye!